Jadi orang tak nampak apa yang saya hadapi. Orang nampak apa yang orang hadapi. Sebab orang tu yang terluka kan, katakan dia yang cedera kan, dia yang patah kaki ke apa everything, kita nampak dia sakit. Tapi orang yang nak menjaga orang tu, orang tak nampak. Ramai dalam kalangan masyarakat kita menganggap penjaga itu kuat dan kita hanya fokus kepada mereka yang sakit. Tetapi hakikatnya, penjagalah yang sering menyimpan segalanya seorang diri. Dalam sistem kita hari ini, penjaga jarang diberi perhatian. Tiada ruang untuk berehat, tiada sokongan emosi dan bila mereka rebah, ramai yang tidak perasan. Inilah antara sebabnya mengapa di Selangor kita sedang membina asas kepada dasar ekonomi penjagaan. Ia bukan hanya untuk yang memerlukan penjagaan, tetapi juga penjaga tidak formal seperti suami, isteri, anak yang menjaga ahli keluarga di rumah. Kita di Selangor sedang mencuba pelbagai usaha untuk meringankan beban penjaga. Saya berterima kasih kepada saudara Edika kerana berkongsi kisahnya. Ia peringatan penting bahawa menjaga seseorang itu bukan hal kecil dan penjaga juga perlu dijaga.